Assalamualaikum. Nama Cikgu Pia. Okey, hari ni Cikgu nak ajar mengenai warna. Tahu tak ni warna apa? Biru. Pandai. Yang ni? Yellow. Kalau bahasa Melayu? Kuning. Betul. Yang ni? Pink. Kalau bahasa Melayu yang ni merah jambu. Tahu merah jambu? Cuba sebut merah jambu. Okey. Kalau yang ni? Green. Kalau bahasa Melayu? Pandai. Okey. Hari ni cikgu nak ajar okey, kita main satu game tau. Game dia macam ni. Cikgu akan susun bola-bola ni dekat sini. Lepas tu cikgu akan tutup yang ni dulu. Cikgu akan tutup. Okey, cikgu susun bola-bola dekat sini, lepas cikgu tutup, lepas tu nanti cikgu buka. Kamu kena susun, kamu kena ingat bola-bola ni dekat mana. So kamu kena ikut susun bagi betul. Contoh biru dekat sini kan? Kamu kena susun biru dekat sini. Nanti cikgu tutup benda ni, kamu kena ingat warna bola tu dekat mana. Boleh? Faham tak? Faham? Okey, kita mulakan dari awak dulu. Awak dulu. Boleh? Ini dulu. Awak dulu. Okey, jap. Okey. Sabar ya. Nampak kau? Nampak lagi? Nampak? Tak nampak? Okey, dah. Okey. Ya, tengok dulu. Nanti bila cikgu dah tutup pakai benda ni, kamu susun balik ikut warna yang ada dekat sini tau. 1, 2, 3. Sekejap. Tunggu. Awak hafal dulu warna yang ada dekat sini. Nanti awak susun. Okey. Selesai. Susun je mana-mana kalau awak rasa betul. Okey, dari ni nak tengok betul ke tak? Okey, 1, 2, 3. Okey, yang ni, yang ni awak betul. Yang ni awak betul, yang ni awak betul. Yang lain awak salah. Tapi tak apa. Yang ni pink. Yang ni sama. Tak apa. Jadi awak dah betul. Nanti kita lagi, kita cuba lagi tau. Okey, sekarang ni awak pula. Okey. Okey. Sekejap. Bagi cikgu tukar dulu, nanti dah lepas cikgu tukar, awak tengok dulu, nanti cikgu tutup baru awak susun balik. Okey? Okey. Okey, 1, 2, 3. Ingat dulu kat mana tempat kedudukan warna-warna tu. Okey. Boleh susun. Okey. 1, 2, 3. Okey. Awak betul. Yang ni satu je. Tak apa. Lagi kita cuba lagi, okey? Okey. Awak pula.
bagi cikgu susun dulu, nanti awak susun balik, okey? Okey, 1, 2, 3. Ingat dulu. Kejap. Ingat dulu, nanti baru awak susun, okey? Dah. Okey. Okey. 1, 2, 3. Awak betul 2 je ni. Yang ni 2 awak betul. Yang lain kurang tepat. Okey. Okey, sekarang kita kurangkan bola dengan cawan. Okey? Okey. Ni kita buang 2, kita buang 2. Okey. Okey, jadi 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Kita guna yang ni. Okey. Sekarang ni cikgu nak awak bertiga. Apa yang ni tinggal? Awak bertiga buat sama-sama. Maksudnya nanti cikgu akan tukarkan colour dekat bola sini. Lepas tu cikgu buka. Lepas tu cikgu tutup balik. Kamu bertiga kena buat sama-sama. Bagi jadi betul, okey? Ada tak? Sekejap. Sabar. Sini. Okey, sekejap. Okey. Tengok dulu tau. 1, 2, 3. Tu sekarang betul-betul. Okey. Satu, dua, tiga. Betul lah. Yeay. Tengok awak dah sama colour dah dengan yang ni. Pandainya awak. Nak main lagi tak? Nak. Awak nak sekali ke ataupun awak nak buat asi-asi? Asi-asi. Okey. Kita start awak dululah. Tengok awak macam pandai je. Kita buat awak dulu, okey? Okey. Ya. Sekejap. 1, 2, 3. Ingat tau? Okey. Hampir-hampir dah ni nak betul. Awak tertukar yang ni dengan yang ni. Yang ni betul. Awak tertukar yang ni dengan yang ni. Awak dah betul 3. Okay, good. Yes. Okay. So, awak pula. Okay, awak. Tak ada yang ni. Tunggu cikgu susun. So, nanti awak buat. Okey. Ingat tau? Sekejap. Sabar dulu. Okey. Okey. 1, 2, 3. Betul lah. Okey, sekarang awak pula ya. Kita buat awak, okey? Okey. Bagi dulu dalam ni. Okey. Okey, awak ready dah? Bagi kawan awak. Sekejap, tengok dulu nanti baru susun. 1, 2, 3. Ingat kat mana? Okey.
Ayo awak, ayo awak. Okey. 1, 2, 3. Betul lah. Sama. Okey. Sekarang ni kita tambah lagi satu cawan okey dengan bola. Kita tambah warna hijau lah. Okey. Ni awak buat sama-sama tau. Sama-sama tau. Buat sama-sama tau. Okey. Okey. Tunggu dulu, tengok dulu. Lepas tu nanti buat. Okey. Ingat. Okey. Okey. 1, 2, 3. Mana yang salah? Yang ni betul. Mana yang salah? Yang ni betul. Mana salah? Dia betul salah. So pin ni letak kat sini kan? Biru ni letak sini. Okey. Awak dah hampir betul dah tu. Kita buat lagi sekali nak. Okey. Okey. Sabar. Okey. Tengok dulu baru buat. 1, 2, 3. Okey. Cepat. Okey. 1, 2, 3. Di mana tu tukar? Ni. Tertukar. Dua letak sini, biru letak sini. Okey, kita buat lagi sekali lah. Ini last. Awak buat betul-betul tau. Bagi betul nanti cikgu bagi hadiah. Okey. Okey, nak. Okey. Buat bagi betul-betul tau yang ni. Cikgu nak bagi hadiah ni. Okey. 1, 2, 3. Tengok dulu. Okey. Dah. Okey. Betul ni? Betul? Okey. 1, 2, 3. Mana salah dia? Ni sepatutnya yang ni betul dah tadi awak ambil. Lepas tu pink betul dah. Biru ni tukar. Biru sini, kuning satu dekat sini, pink dekat sini. Okey, last ni. Awak buat bagi betul-betul. Nak bagi hadiah. Last, bagi betul-betul tau. Okey lagi. Sekejap. Tengok betul-betul, lepas tu susun. Kali ni last cikgu, kalau betul cikgu bagi hadiah. Okey. Okey, 1, 2, 3. Ingat dulu betul-betul. Okey dah. Betul ni? Ingat betul-betul. Ni salah. Betul? 1, 2, 3. Ni betul. Alah, yang ni tertukar. Tadi dah betul dah tu. Tadi yang awak buat tu. Dah salah. Tapi tak apa. Okey je. Janji awak faham. Tak apa, cikgu bagi hadiah juga walaupun salah. Okey, kemas. Kemas ni. Susun cawan-cawan tu. Aiden. Ni? Ni nak gua. Okey. So, hari ni apa yang awak belajar tentang hari ni awak belajar tentang apa?
example hari ni awak belajar? Warna. Okey. Warna apa yang awak belajar hari ni? Ada apa ni? Ni warna apa? Blue. Ini? Yellow. Kuning. Yang ni? Merah jambu. Dan ini? Green. Hijau. So, happy tak main game tadi? Happy? Sedap? Main game tadi sedap? Okay, so sampai sini je cikgu punya pembelajaran. Nanti next time cikgu jumpa lagi dengan awak tau. Okay.